Ini berabuk pas misi rumput tu. Cuaca panas kan. Dah seminggu lebih dah tak hujan. Itu yang habuk kau-kau kan. Ayam nak makan pun tak berapa nak selera. Dia nak makan yang apa lembab-lembab, kita bagi makan jagung gitu kan lah. Dedak tak mau makan juga sikit. Dia nak makan petang baru nak makan sungguh sebab panas kan, cuaca panas. Relax je lah. Habuk. Dia ada sikit lagi. Kita bisin esok. Meriah lah ni, nak ubah. Ubah tempat makan sat. Dia. Wih, buat apa? Ini memanglah duk tunggu ikan hantam kita ya. Tu. Tu. Dia selalu duk melawak mai. Kan nak cari pasal ya. Boy. Kita belah daripada kecil. Seronok. Baby dah. Dia main macam tu. Seronok main dah. Biar dia main. Alhamdulillah. Dia. Dia tepi tutup pintu sikit. Takut kambing ke apa. Kambing. Tengok berabuk lah. Habis pokok-pokok dia. Kena habuk dia jadi sebam sikit. Main baru lepas susun-susun apa dedak tu. Alhamdulillah. Boleh lah. 15 beg. 50 kilo kan. Ni kita nak buat, nak empur lagi 2 kawan lagi. Itu gerbang ni. Tak ada lagi nak pergi ambil daun ni. Tengok esok lah kalau sempat. Tengok insyaAllah. So kita tutup pintu dulu. Dia takut kambing. Tutup pintu dulu. Takut kambing. Itu dia. Jom. Kita nak buang pokok pisang ni. Rumpun ni dengan rumpun ni. Ini senaja simpan rumpun ni. Bukan apa ni. Daun pisang ni orang nak ambil buat tapai. Kalau daun yang jenis nangka, jenis emas Vietnam tu, orang tak berapa mau. Sebab daun dia jadi keras satu. Lepas tu daun dia akan jadi hitam bila balut tapai kan. So pokok awak lebih elok lah. Pokok pisang awak. Tapi tak bayar, tak boleh simpan lah. So kita nak apa, buang lah. Aku kan tak mau buang lagi. Nak tunggu masuk buat kompos. Ambil bagi ada kayu kan? Banyak kerja nak buat ni. Cek tang-tang sebelum balik ni. Kita cek dulu. Tengok macam mana ada anai-anai ke apa-apa. Nanas pun dah besar lah. Betik pun dah hampir masak lah. Alhamdulillah. Ya, nanas sihat. Betik okey. Sana pun meriah. Ni kan nak cari pasal lah tu. Ni kan nak cari pasal lah tu. Sana duduk main lah. Dia bahagia lah tu. Tak mau lepas lagi. Dia duduk dalam tu ni. Allahu Akbar. Jom. Kita balik.